Wahai anak, awak baca. Apa awak sedang baca, wahai anak? Maza yaqra'u Ya kalimah asal dia yaqra'u. Kalau anta taqra'u. Kalau anti amna ni ajate ke tina. Kalau tina taqra'u ke taqra'ina. Apa awak baca, wahai amna? Maza taqra'ina ya amna? Aqra'u al-kitab. Al-kitab. مرة أخرى repeat. Maza taqra'u Maza taqra'ina? Anti takrubina. Kalau takra'u jadi betul. Atas hair. Tak apa, kita tukar. Kalau anta takra'u, kalau anti takra'ina. Okey. Yo, okey sini. Macam tak confident ya. Bismillah. Apa tahu? Boleh tak? No, tak. Tak apa. Duduk. Ya, Ukti. Awak baca apa? Ya, Ukti. Ya ukhti, Mada taqra'ina? Aqra'u al-kitab. Ya akhi. Ya akhi, maza taqra'u? Maza taqra'u? Aqra'i al-Qur'an. Aqra'u. Al-Qur'an. Sekali lagi tanya. Mada taqra'ina? Aqra'u al-kitab. Maza taqra'u? Aqra'u al-Qur'an. Faham? Cuba tanya belajar. Awak belajar apa? Ma tadrusina? Mada tadrusina? Ya, Ukti. Ya ukhti, Adrusu al-lughat al-arabiyyah. Adrusu al-lughat al-arabiyyah. Maza tadrusu ya akhi? adrusu al-lughat al-arabiyyah. Syukran. Boleh faham? Sekarang ni kita kena beza. Mula-mula kita kena beza madi ke mudhari'. Sekarang ni kena cek dulu jatuh ke tidak. Boleh? Kalau jatuh takra'u. Kalau tidak Taqra'ina. kalau jatuh taktubu. Kalau tidak Taqra'ina. ya, di situ sedikit muskilah. Muskilah kalau kita nak bina ayat. Okey, kita pergi kepada ayat penyata.